Dan dalam keadaan tu, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan berlaku. Kepala wanita tu tiba-tiba pecah dan darah terus menyembur. Kemudian kepalanya tercabut dari badan dan tergolek ke arah. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Seram Cengkeh. Saya Abang Cengkeh. Apa khabar korang semua? Harap korang sihat-sihat selalu. Video pada kali ini saya nak bawakan korang masuk ke satu tempat yang penuh sejarah gelap, penjara Pudu. Dalam video kali ini ada 3 kisah seram daripada warden penjara Pudu itu sendiri. Kisah yang bukan semua orang berani dengar, apatah lagi yang pernah dialami. Kalau korang dah ready, jom kita mulakan. Okey, kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Pak Lang. Pak Lang ni dia pernahlah bersembang dengan seorang pegawai penjara di utara lah. Dan dari situ jugalah baru tahu rupanya banyak benda yang berlaku di sebalik tembok penjara yang orang luar memang takkan tahu. Jadi ambillah iktibar pada kita semua supaya tak terjebak ke jalan gelap yang akhirnya membawa ke pintu neraka dunia ni. Penjara Pudu ni sebenarnya bukanlah calang-calang tempat. Ia dibina sejak zaman British lagi tahun 1891 dululah, dan mula-mula untuk tampung 600 banduan saja, tapi lama-lama ditambahlah kan, belok sampai boleh muat lebih kurang 2,000 orang jugalah dalam satu-satu masa tu. Tapi bayangkan pada tahun 1985 jumlah banduan ni cecah 6,500 orang, sampai ada yang terpaksa tidur bergila-gila sebab terlalu sesak. Keadaan tu sendiri dah cukup menekan jiwa manusia lah. Belum campur lagi kisah-kisah pelik yang jadi kat dalam tu. So sebelum penjara ni ditutup dulu, ada satu bilik yang sangat terkenal dan agak menyeramkan. Bilik tu dipanggil bilik terakhir. Nama pun dah bagi vibe seram kan, sebab itulah tempat terakhir banduan yang dihukum gantung dan akan ditempatkan sebelum mereka dibawa ke bilik gantung keesokan harinya. Jadi kat situlah mereka akan habiskan malam terakhir mereka. Dan menurut cerita, ramai banduan dekat situ akan meratap, menangis, menjerit, bercakap seorang-seorang. Ada yang macam hilang kewarasan sebab tak mampu nak terima hakikat yang maut tengah tunggu pada esok pagi. Dan suasana dalam bilik tu memang berat, macam penuh dengan penyesalan dan ketakutan yang tak boleh nak digambarkan lah. Yang jadi peliknya, selepas penjara Pudu dikosongkan dan dalam proses penutupan, warden-warden yang masih bertugas mula dengar benda-benda yang tak masuk akal dari bilik terakhir tu. Suara orang menangis, suara orang merayu minta tolong, suara sayu macam orang terseksa. Padahal masa tu tak ada siapa pun dalam bilik tu. Dan bukan setakat suara, ada juga warden yang nampak seekor kambing hitam masuk dalam bilik tu. Tapi yang peliknya, kambing tu boleh lalu tembus pintu tanpa dibuka. Dan lepas tu hilang macam tu je, tanpa keluar semula. Benda tu bukannya sekali dua jadi, tapi berulang-ulang kali sampai dah buat ramai mula rasa dah tak sedar hati dah. Nak kerja time-time, terutama sekali waktu malam lah. Disebabkan gangguan makin menjadi-jadi, pihak penjara pun terpaksalah panggil bomoh dan pawang untuk bersihkan kawasan tu. Dan menurut mereka, suara-suara yang selalu kedengaran tu dipercayai datang daripada roh-roh banduan yang mati di tali gantung yang masih tak tenteram. Wallahualam bisawab. Mungkin sebab cara kematian mereka, mungkin sebab penyesalan yang terlalu berat. Dan dari situlah ramai mula percaya yang bilik terakhir tu bukan sekadar bilik kosong, tapi tempat yang menyimpan sisa-sisa penderitaan manusia yang tak pernah hilang, walaupun penjara tu sendiri dah ditutup. Lepas banduan semua dipindahkan ke penjara Sungai Buloh, penjara Pudu ni dibuka semula lah kepada orang awam, dan tahun 1997 sebagai tempat lawatan. Orang kata apa, dijadikan sebagai muzium lah. Siap dibelanjakan lebih kurang 1.7 juta ringgit Malaysia lah untuk nak jadikan tarikan kepada pelancong lah, dengan bilik-bilik pameran dan macam-macam lagi lah. Tiket pun masa tu RM12 je untuk dewasa. Tapi walaupun nampak tempat sejarah biasa, hakikatnya
Ramai yang datang pun sebenarnya sebab nak rasa sendiri aura seram tempat tu macam mana. Sebab cerita-cerita macam ni lah dah lama melekat dekat nama penjara Pudu ni. Dan akhirnya bila penjara ni dirobohkan, ramai yang tertanya-tanya, adakah semua penghuni yang tak nampak tu turut pergi atau masih ada yang tertinggal sampai hari ini? Wallahualam bisawab. Kalau korang baca tajuk ni pun memang seram jugalah. Kisah ni masa seorang bekas warden lah, yang saya namakan dia sebagai Pak Karim. Apa bukan nama sebenar lah. Pak Karim ni dia bertugas di penjara Pudu dah. Dan cerita Pak Karim ni, ada seorang pegawai penyiasat polis yang memang jenis yang tak percaya lah. Benda-benda mistik-mistik ni memang tak percaya langsung lah. So setiap kali dengar cerita hantu daripada warden ni, pegawai polis tu dia gelak aje. Cakap semua tu karut lah kan. Kononnya dia dah biasa tengok mayat, tapi tak pernah pun jumpa hantu pun, dia kata. Jadi bagi dia semua tu cuma cerita kosong je, untuk tak takutkan orang je lah kan. Sampailah satu hari tu dia sendiri kena pengalaman yang buat dia terus diam. Dah tak berani cakap besar dah. Cerita dia macam ni. Ada satu hari tu dia datanglah ke penjara Pudu ni. Waktu petang lah, nak ambil statement rakam percakapan 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung lah. 2 lelaki dan seorang wanita. Dan bila sampai, dia terus buat sesi rakaman percakapan tu seorang demi seorang lah dalam bilik khas. Mula-mula 2 banduan lelaki ni selesai lah, tak ada apa-apa masalah pun. Kemudian tibalah giliran banduan wanita. Wanita tu masuk dan duduk depan dia dengan kepala tunduk menghadap ke lantai. Dia tunduk macam ni je kan. Tunduk tak pandang-pandang atas dah. So rambut pun jatuh lah kat muka dia. Tutup muka, memang tak nampak lah muka dia. Dan bila pegawai tu tanya soalan, dia jawab acuh tak acuh je. Jawab lebih kurang kan. Mungkin sebab dia dah takut nak kena hukuman gantung kot. Dia macam tak berminat lah dengan nak bagi kerjasama dengan si pegawai tu. So pegawai tu mulalah naik angin sebab rasa macam dia ni main-main dengan aku ni kan. So dia ulang lagi soalan beberapa kali, tapi banduan wanita tu tetap sama. Jawab sikit-sikit je dan langsung tak angkat muka. Lepas lebih kurang 10 minit, wanita tu minta izin lah nak ke tandas. Jadi pegawai tu pun ambillah peluang untuk semak laporan yang dia ada. Sementara tu tunggu dia masuk semula. Dan 2 minit lepas tu, wanita tu pun kembalilah duduk kat tempat asal, masih dengan kepala tunduk. Pegawai polis tu dah mula bengang lah, memang bengang gila lah. Dia pun apa lagi, dia tangking lah. Dia suruh lah perempuan tu angkat muka dia, suruh lah pandang muka dia kan. Dan bila dia desak berkali-kali, akhirnya wanita tu perlahan-lahan angkat kepala. Dan masa tu pegawai tu terus terkejut sebab wajah wanita tu sangat cantik. Kulit putih, mata bersinar, tapi senyuman dia lain macam, tajam, dan macam ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik senyuman dia tu. Dia hanya pandang tanpa jawab soalan, buat suasana jadi makin tegang. Tiba-tiba azan maghrib berkumandang dekat masjid berdekatan tu lah. Sebaik saja suara azan tu bergema, wanita tu terus menjerit. Dia menjerit lah kuat-kuat kan, macam orang dalam keadaan kerasukan lah. Bak kata orang Indonesia kesurupan macam tu. Dia pun melolong lah sampai bergema satu bilik. Dan dalam keadaan tu, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan berlaku. Kepala wanita tu tiba-tiba pecah dan darah terus menyembur. Kemudian kepalanya tercabut dari badan dan tergolek ke arah pegawai tu. Memang tak masuk akal langsung apa yang dia nampak masa tu. Dia pun tak fikir panjang lah. Pegawai tu terus lari keluar dalam keadaan panik dan jumpa warden yang tunggu di luar tu. Bila dia cerita apa yang jadi, warden tu pun pelik lah. Dia terkejut lah kan. Sebab menurut warden tu, sebenarnya banduan wanita tu dah pun keluar dari bilik selepas ke tandas tu dan terus dibawa balik ke sel. Malah masa kejadian tu, pegawai penyiasat tu sebenarnya seorang-seorang dia dalam bilik tu. Bila dengar penjelasan tu, pegawai tu terus terdiam lah. Terus terkaku, tergamam juga. Kalau macam tu, siapa sebenarnya wanita yang
dia interview tadi tu, yang dia rekod rakam percakapan tu, sejak hari tu dia terus berubah dah tak berani lagi dah nafikan kewujudan benda-benda mistik ni. Sebab apa yang dia alami tu memang terlalu nyata untuk dinafikan. Menurut cerita yang tersebar dalam kalangan warden lah kan, lembaga wanita tu sebenarnya dikatakanlah wallahualam roh seorang bekas anggota komunis yang pernah ditangkap selepas serangan hendap di Balai Polis Beranang. Balai Polis Beranang. Gitu. Lepas ditahan dan dibicarakan, dia pun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan dipenjarakan di penjara Pudu. Tapi malangnya, semasa hukuman dijalankan, tali gantung yang digunakan bermasalah dan terlalu tajam hingga menghiris lehernya sampailah kepala terpisah dari badan. Maksudnya kepala dia terputus lah. Satu kematian yang sangat-sangat tragis dan ngeri. Sejak kejadian tu, ramai yang mengaku nampak kelibat wanita tersebut berkeliaran di sekitar blok hukuman gantung. Kadang-kadang berjalan tanpa kepala, kadang-kadang pegang kepala sendiri, dan ada juga yang nampak kepala tu bergolek di lantai. Memang antara kisah yang paling menyeramkan yang pernah dikaitkan dengan penjara Pudu. Dan menurut bekas timbalan Ketua Pengarah Penjara 2 Haji Nur Syahid Muhammad Nur yang pernah jadi penguasa penjara Pudu, kisah-kisah macam ni bukan benda baru. Malah beliau sendiri ada mengumpulkan pengalaman misteri di dalam buku cerita seram di penjara Pudu. Kau boleh search lah kat Google, mesti ada buku ni lah. Dan korang boleh lah beli buku ni. Banyak lagi kisah-kisah seram dalam buku ni. Okey, dalam buku ni ia membuktikan bahawa di sebalik dinding penjara yang nampak kosong tu sebenarnya tersimpan terlalu banyak cerita-cerita yang tak semua orang sanggup dengar atau alami sendiri. Okey, saya teruskan dengan kisah yang terakhir ni, kisah yang ketiga ni. Okey, kisah ni adalah daripada seorang bekas warden penjara Pudu sendiri. Bukan cerita dengar-dengar kosong, tapi pengalaman dia yang pernah bertugas bertahun-tahun dekat situ sebelum penjara tu ditutup dan dipindahkan ke Sungai Buloh. Dalam kisah ni, pencerita tak sebutlah siapa nama warden tu, dia sebut dia je. Jadi saya pun kata dia jugalah. Okey, dia ni jenis yang tak banyak cakap, bukan kaki sembang seram. Malah masa mula kerja dulu, dia antara orang yang tak percaya sangatlah dengan benda-benda pelik ni. Bagi dia, penjara ni cuma tempat kerja je lah, tempat jaga banduan, ikut prosedur dan balik. Tapi pengalaman yang dia kena satu malam ni memang ubah cara dia tengok tempat tu sampai ke hari ni. Ada satu hari tu, dia kena buat satu rondaan lah malam di salah satu blok lama yang dah kurang digunakan. Blok tu sebenarnya masih dalam kawasan operasi, tapi kebanyakan sel dah kosong sebab banduan dah dipindahkan sedikit demi sedikit. Suasana kat situ memang lain daripada blok lain yang lain. Sunyi dia tu bukan sunyi-sunyi yang biasa-biasa ni, lebih kepada bunyi yang menekan. Dengan dinding lama berlumut, cat yang dah mengelupas dan bau hapak yang macam tak pernah hilang walaupun dah bertahun. Lampu pula tak semua hidup elok. Ada yang malap, ada yang berkelip. Cukup untuk buat suasana jadi berat walaupun pada orang yang dah biasa kerja kat situ lah. Rondaan malam sebenarnya ni rutin biasa je. Setiap warden memang wajib kena buat dalam ikut laluan yang dah ditetapkan oleh pihak penjara lah. Periksa pintu sel, pastikan semua berkunci dan tak ada yang benda mencurigakan. Dan malam tu dia jalanlah seorang-seorang diri sebab kawasan tu memang dah kurang orang. Kebanyakan staf fokus dekat blok utama, jadi dia bergerak ikut laluan sambil pegang lampu suluh. Dengar bunyi pula tapak kaki sendiri je bergema sepanjang koridor panjang tu lah. Mula-mula semua normal, tak ada apa pun yang pelik. Cuma perasaan dia masa tu dah mula rasa tak selesa lah, walaupun tak ada sebab yang jelas. Macam ada sesuatu yang tak kena tapi tak boleh nak jelaskan. Dia teruskanlah juga rondaan sebab itu memang kerja dia. Sampai satu ketika dia lalu satu deretan sel tu yang memang dah lama kosong. Dan masa dia lalu tu, dia terdengar bunyi halus je, macam ketukan dari dalam salah satu sel tu lah, yang tempat dia buat rondaan tu. Bunyi tu tak kuat,
Tapi cukup jelas dalam suasana sunyi, dan dia terus berhenti untuk pastikan apa yang dia dengar tu bukan perasaan sendiri. Bila dia diam dan fokus, bunyi tu datang lagi. Kali ni sedikit lebih jelas lah. Memang macam ada sesuatu yang mengetuk dari bahagian dalam pintu sel. Padahal ikut rekod dan pengetahuan dia sendiri, semua sel kat situ kosong dan berkunci pula daripada luar. Dia pun cubalah yakinkan diri, mungkin bunyi struktur lama kot kan, bangunan lama, mungkin besi mengembang atau kesan angin ke kan. Sebab bangunan lama memang kadang-kadang keluarkan bunyi pelik-pelik, tapi bila dia bergerak sedikit ke depan, bunyi tu muncul lagi, lebih kuat dan lebih konsisten. Dan kali ni memang tak boleh nak logikkan sebagai bunyi biasa-biasa dah. Jadi dia ambil keputusan untuk periksa dengan lebih dekat lagi lah. Bila dia sampai depan sel tu, dia suluh-suluh lah dalam jeriji besi tu kan, dan memang jelas kosong, tak ada orang. Tak ada tilam, tak ada barang. Lantai simen kosong dan dinding pula yang kotor-kotor tu lah, hasil peninggalan banduan-banduan yang lama-lama dulu tu. Tak ada apa-apa pun yang boleh hasilkan bunyi tadi tu. Tapi dalam masa yang sama, dia mulalah perasan sesuatu yang buat dia ni kaku sekejap. Bahagian dalam sel tu nampak lebih gelap daripada kawasan luar, walaupun lampu koridor masih ada. Macam cahaya tak masuk sepenuhnya ke dalam ruang tu lah. Perasaan pun tak sedap hati. Perasaan tak sedap hati tu makin kuat, tapi dia masih cuba kekalkan rasional dia. Dia berdiri beberapa saat lagi untuk pastikan tak ada pergerakan pun. Dan masa tu, dia nampak sesuatu yang sangat perlahan bergerak di celah jeriji besi. Pada mulanya, dia ingat bayang sendiri atau kesan cahaya lampu suluh. Tapi bila dia fokus betul-betul, dia nampak bentuk yang menyerupai jari keluar sedikit demi sedikit dari celah besi dengan pergerakan yang terlalu perlahan dan tak normal. Bentuk tu tak jelas sepenuhnya, macam tangan manusia biasa je. Lebih kurus, lebih gelap, dan pergerakan dia macam tak ikut pun pergerakan sendi yang normal. Dan masa tu, reaksi pertama dia bukan terus lari, tapi dia undur satu langkah demi satu langkah secara refleks, sebab otak dia masih cuba proses apa yang dia nampak apa yang dia nampak tadi tu kan, apa yang dia nampak kan. Dan dalam beberapa saat tu juga, lampu koridor di atas kepala dia mula berkelip-kelip sebelum terus terpadam, menyebabkan seluruh lorong tu gelap gelita sepenuhnya, kecuali cahaya lampu suluh dekat tangan dia tu lah. Dalam keadaan gelap tu, suasana pun jadi lebih berat, lebih senyap. Dan pada ketika itulah dia rasa macam ada sesuatu yang sangat dekat dengan dia ni. Walaupun dia tak nampak apa-apa, satu perasaan yang susahlah nak diterangkan, tapi cukup kuatlah untuk buat dia tahu dia tak keseorangan kat situ, dan tanpa sebarang bunyi langkah atau pergerakan yang jelas. Pintu sel yang tadi tu memang dia tengok memanglah berkunci, memang kunci rapat lah kan. Lepas tu dia tengok terbuka sikit tau pintu tu tau. Dia tengok cukup lah untuk nampakkan ruang gelap tu kat dalam tu lebih luas lagi daripada tadi kan. Maksudnya ada pergerakan lah. Dia tak tunggu lama untuk cari penjelasan kenapa jadi macam tu, kenapa pintu tu terbuka. Dia tak nak lah, dia tak fikir apa-apa dah. Dia dah rasa macam tak sedar hati dah kan. Naluri dia masa tu terus suruh dia beredar dari situ secepat yang mungkin, dan dia terus tinggalkan kawasan tu tanpa menoleh belakang, selesaikan rondaan sekadar yang perlu dan kembali ke kawasan staf dengan keadaan yang jelas berubah daripada biasa. Walaupun dia cuba untuk tak tunjukkan panik, orang yang kenal dia boleh nampak dia terganggu sikit lah. Keesokan harinya, dia ceritakan perkara tu kepada warden senior yang dah lama bertugas dekat penjaga pudu tu, dan reaksi yang dia dapat bukan gelak atau anggap benda tu mengarut. Sebaliknya, mereka dengar dengan serius lah kan, dan tanya lokasi dan tempat saya yang mana yang dimasukkan tu kan. Mungkin dah yang warden lain tu tak nak pergi dah dengar cerita-cerita seram macam tu kan. So bila dia sebut nombor dan bahagian blok, suasana terus jadi senyap sekejap sebelum salah seorang daripada mereka terangkan
bahawa sel tersebut pernah digunakan sebagai tempat menempatkan banduan yang menunggu hukuman gantung suatu ketika dulu. Maksudnya, sel tu adalah bilik terakhir lah kan. Menurut warden-warden lama, kawasan tu memang antara kawasan yang paling berat dalam keseluruhan penjara. Bukan sebab cerita-cerita yang direka-reka ke kan, tapi sebab sejarah sebenar yang berlaku dekat situ. Tekanan emosi banduan yang menunggu ajal, keadaan mental yang tak stabil dan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang bertahun-tahun telah meninggalkan kesan yang sukar dijelaskan. Dan walaupun tak semua orang pernah mengalami gangguan, cukup ramai yang pernah dengar bunyi pelik atau rasa kehadiran sesuatu di kawasan tersebut. Selepas kejadian tu, warden tersebut masih teruskan kerja seperti biasalah. Tapi dia sendiri mengakui yang dia tak lagi memandang tempat tu sebagai sekadar bangunan kosong. Dan setiap kali dia tugaskan ke kawasan blok lama tu, dia akan pastikan dia tak bersendirian dan selesaikan rondaan secepat yang mungkin tanpa berlengah. Bukan kerana dia percaya sepenuhnya kepada perkara-perkara mistik ni, tetapi kerana pengalaman yang dia lalui itu sendiri pun cukup untuk buat dia lebih berhati-hati. Penjara Pudu mungkin dah lama dirobohkan dan tinggal dalam sejarah je lah kan. Tapi bagi mereka yang pernah bertugas kat dalam tu, tempat tu bukan sekadar sutor batu dan besi. Sebaliknya, ruang yang menyimpan terlalu banyak kisah manusia, tekanan, penyesalan dan mungkin juga sesuatu yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh logik biasa. Dan kisah seperti ini terus kekal sebagai peringatan bahawa ada tempat-tempat tertentu yang walaupun kosong pada mata, belum tentu benar-benar kosong sepenuhnya. Okey, itu je untuk cerita pada kali ini. Harap korang enjoy dengar. Kalau korang suka cerita-cerita yang macam ni, jangan lupa support channel ni. Tekan subscribe, like dan share dekat kawan-kawan korang. Mana tahu kan, takut-takut dia orang pun minat kisah-kisah yang macam ni. Kalau korang ada cerita yang korang nak share, boleh share di email seperti tertera yang kat bawah ni. Nanti saya akan ceritakan balik yang korang share tu lah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya dengan kisah-kisah yang lebih-lebih menarik. Saya Abang Jengkeh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.